Assalamualaikum. Garang dik. Selalu ada pertandingan remote control. Bahaya sikit tempat ni geng, banyak babi hutan. Assalamualaikum. Air tak bawa. Pisang. Nasib baik tak kena langgau. Ini basah lagi ya. Oi bang. Lagi je. Malah. Nama dia Cik Mina. Cik Mina. Ni Cik Mina. Insta T360. Insta. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar geng? Hari ni kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, hari ni geng, aku nak bawa korang semua berlari di pantai Pekan Balak hingga ke Tanjung Bidara dengan menggunakan kamera Insta360 ya. Okey, jom kita sama-sama tengok keindahan dan panorama di pantai Pekan Balak ini. Let's go. Okay geng, kita test lagi laju kan, tengok bergegar tak. Assalamualaikum. Sebelah ni ada sungai, muara sungai. Sebab namanya di muara. Okey, selepas ini kampung Tanjung Bidara. Ini sekarang kita berada masih lagi di kampung Padang Kemunting. Lama tak berlari penat lah geng. Jom kita teruskan. Kita masuk lorong kanan ni. Okay, kedai makan Zing. Tempat dia memang penuh geng. Kalau cuti macam hari Sabtu Ahad, mesti penuh punya. Dia buka untuk sarapan hingga ke tengah hari. Garang dik. Penyapu. Yang bagi aku guna kamera Insta360 ni adalah sahabat aku, Zerul Nizam nama dia. Okey, dia ni aktif di media sosial. Konten dia banyak berkenaan tentang delivery lah. Okey, dia pun bawa Grab, banyak tolong orang apa semua. Nanti korang follow dia. Aku siapkan link kat bawah, nanti kat description korang boleh follow. Tengok dia orang punya konten, memang rabak. Terima kasih Zerul. Aku selalu kat lari sini. Lepas tu satu hari tu aku tengah lari pagi macam ni, bertembung pula dengan babi hutan. Babi hutan yang tunggal lah tu. Jadi sejak dia tu aku dah cuak nak lari sini. Aku lagi berlalu kat sana, ikut tepi jalan. Cuak geng, takut dia hambat aja. Terus buat apa nak lari. Itu cerita dia. Dulu adalah tempat RC remote control car. Selalu ada pertandingan remote control, kereta remote control kat sini. Ni nampak tracknya. Sekarang tak digunakan lagi kerana telah berpindah ke parking pantai Peranginan Tanjung Bidara. Nanti InsyaAllah kita lalu sana, aku tunjukkan.
tempat yang baru. Okey, jom teruskan. Okay, geng, sini dah nampak sikit laut depan sana tu. Boleh tahan kat penat lagi. Last aku berlari pada video yang aku lari kat pedal Kumai tu. Lepas tu tak ada. Ni baru nak lari balik. Memang bengah lah geng. Okay, ni pula lagi bukit Ini adalah pintu belakang ke Kem Terendak Dulu dalam ni ada hospital Terendak, tapi sekarang ni dah dikuburkan untuk buat baru, bangunan baru. Bangunan lama tu terlalu lama sangat. Kalau kau tengok filem lama tahun 80-an kot, yang ada Arman Shah tu dan Badul tak salah, tu ada buat dekat hospital ni. Tajuk tak salah aku, Darah Satria. Kau boleh tengok lah, cari kat YouTube ke mana ke, Darah Satria. Lah belakang aku ni lita untuk remote control tadi, kereta remote control. Sebelah ni kita ada buat parking dengan tapak penjaja. Kerajaan negeri pun nak bangunkan balik tempat ni, nak kasi orang ramai datang ke sini. Tempat ni okey sebenarnya, tapi sebab orang lagi suka datang ke Pekan Balak dan pantai Padang Kemunting, sana banyak chalet, jadi orang ramai yang ke sana. Okeylah. Dulu masa aku kecil-kecil dulu, sinilah tempat yang paling ramai orang. Sabtu Ahad penuh. Nampak geng? Ada orang Kelah, tapi lagi tak ramai lah. Tapi nampak lah, tempat ni sedang diusahakan dan dibangunkan semula. Cantik tempat ni geng, ada batu-batu. Dah 6 km jalan. Air tak bawa, pisang. Target aku naik 10 km boleh dapat, boleh ikut belakang sini. Dah. Jom. Ramai tengok, tapi tak boleh ambil orang punya. Kita terus ikut laluan, terus balik ke tempat permulaan tadi. Lebih kurang ada 4 kilo lebih je. Alamak, ada kereta belakang. Nasib baik tak kena langgau. Ini pun orang mancing ni kalau malam. Banyak naik pari, kerapu. Tak percaya, korang boleh datang try. Pantai Batu Tenggek. Okey, ni dia. Itu aku pakai rakaman menggunakan action camera budget. Gambar tak apa sangat lah. Okey, ni aku gunakan Insta316 untuk buat rakaman kali ni. Okey, cantik geng pantai ni. Cantik
Okay, kita terus ke depan. Tu kedai lempeng. Aku ulang balik. Kedai lempeng depan tu buka petang sampai ke malam. Malam pun tak adalah, sampai tengah malam sangat. Sampai stok dia habis, dia tutup lah. Dia pun pilih ada lempeng, ada kambing bakar, ada nasi lemak hijau, macam-macam lah. Bawa turun bang? Okay. Sini malam geng, memang tempat orang mancing juga sini. Ni area ni semua pagi ni tau, macam pagi. Jadi kalau kau datang mancing sini, kau kenal lah Cikgu Najib tu siapa. Asyik dia je sapu semua. Cikgu Najib kalau tengok video ni jangan marah Gurau-gurau. Ikan kering lagi basah lagi macam mana kira? Sekilo RM17. Ada paket kecil tu RM5. Berapa yang kecil? Paket kecil? RM5. Yang sekilo RM17. Okay, kakak ni ada jual ikan kering. Paket kecil RM5 sebungkus. Untuk 1 kilo RM17. Oi bang. Malah lah. Tolong hantar boleh? Bang. Assalamualaikum. Pergi dulu lah. 6. Geng yang ni tapak kemah. Ada tapak kemah besar-besar kat ni. Kemudian disediakan tandas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapak kemah. Boleh datang sini. Ini kontak apa datang tanya sinilah nanti. Ada pejabat dia. Bang. Assalamualaikum. Ada ikan? Ada. Jom sini. Macam daging dia. Lambu naik ke laut dia. Nama dia Cik Mina. Cik Mina. Ni Cik Mina. Ni pegang rumah tak marah bang. Cik Mina ni pegang rumah tak marah. Apa tu? Sesungut dia. Nyata dia dulu. Tombak ada jauh rumah depan tu. Lepas belakang tombak ni. Cik Nina. Apa masak main sedap ni, lagi sedap. Lagi sedap daripada jinak ni. Sekarang tengok. Okey, jom kita teruskan lagi. Promat apa yang ada kat kampung ni. Ada jual ikan ada. Makan. Ini pun ada chalet. Pantai ni memang penuh chalet, geng. Tak ada masalahnya. Tapi kalau macam mana pun cuti sekolah panjang tu, korang make sure booking awal juga. Sebab pantai ni memang penuh orang. Kalau lambat geng, kalau misalnya katalah baru datang hari ni untuk sewa besok, jangan harap lah. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi.
follower kot. Perasan. Tak je perasan. Okay, Kampung Pinang Sebatang. Ni jalan masuk ke Kampung Pinang Sebatang Beach Resort. Okey, sana tu. Daripada jauh lagi. Pakaian mandi untuk mandi-manda sini boleh datang. Gerai ni gerai Abandin Gerai Abandin. Sebelah dengan aiskrim Gula Melaka. Okay. Macam-macam dia jual. Banyak orang berniaga ni lagi kan. Minta maaf tadi tengah lari tiba-tiba ada tricom. Jadi aku pun dah tukar pada spek. Larian pun dah tamat. Saya lagi nari lebih kurang 11.1 km. Jadi geng, itu saja buat kali ni. Terima kasih kerana menyokong dan menonton video-video aku. Juga pada yang subscribe, terima kasih. Subscribe sekarang ni dah ada 60 subscriber, alhamdulillah. Jadi sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.